Malam itu sunyi, hanya cahaya merah biru yang berkelip-kelip di sebalik tingkap rumah kecil di pinggir bandar Miami. Siren meraung, memecah keheningan, menggetarkan kaca jendela. Bunyi kasut berlari di atas jalan, dentuman pintu kereta peronda ditutup serentak. FBI, keluar sekarang, suara garau bergema, keras dan lantang. Lampu sorot menembusi ruang tamu, memutihkan segala sudut rumah sederhana itu. Di dalam, seorang remaja berusia 15 tahun duduk di hadapan skrin komputer Cadet Ray yang berkilau hijau. Tangannya terketar-ketar, tetapi matanya tetap terpaku pada kod yang berlari laju. Di luar, dunia menuduhnya sebagai ancaman keselamatan negara. Di dalam bilik ini, dia hanyalah seorang budak yang terlalu pintar untuk usianya. Di sudut rumah, ibunya menangis, bingung dengan tuduhan yang dilemparkan. Anggota SWAT menyusup masuk, langkah mereka berat, penuh ketegangan. Bunyi mikrofon berdesir, komunikasi pantas antara ejen yang sudah mengepung rumah. Bayangkan, seorang remaja, belum pun layak memiliki lesen memandu, dikatakan telah menggoncang salah satu agensi paling berkuasa di dunia. Dia tidak menanam bom, tidak membawa senjata, tidak menjejaki sempadan asing. Tetapi dengan jari jemarinya, dia memaksa NASA menutup komputer selama 3 minggu. 3 minggu di mana kod misi angkasa tidak dapat diakses. 3 minggu di mana sistem pertahanan Amerika Syarikat terasa rapuh. $40,000 Amerika Serikat terbakar dalam sekelip mata hanya kerana seorang remaja menekan butang yang salah atau tepat sekali. Malam ini, setiap pegawai FBI tahu mereka melihat sejarah tercipta, tetapi persoalan yang menghantui semua orang, bagaimana seorang budak sekolah menengah mampu melumpuhkan institusi yang menguasai angkasa lepas. Adakah ini sekadar kebolehan teknikal atau satu bentuk pemberontakan yang lebih besar terhadap dunia dewasa yang menindas?